Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa beza air mani, air wadi dan air mazi? Air ni umur UiTM pun tak kenal lagi, tak kenal elok lagi no? Tapi balik no? Tak apa nak kenal elok lagi. Maksudnya dalam kitab kita pun dah ada perbezaan di antara air mani dengan air wadi dan air mazi. Air mani adalah air yang keluar dalam keadaan seseorang itu berada di kemuncak nafsunya. Itu air mani, dan dia air yang putih kekeruhan. Putih kekeruhan, dan ada bagi lelaki dan ada bagi perempuan. Dia takkan keluar saja keluar, mani keluar ni tak. Dia takkan keluar saja. Maksudnya dalam keadaan yang kemuncak dia pun tak sedar, dan mungkin dia dalam keadaan yang tidur, dan bila tengok dalam keadaan yang dia bergetah dan kemudian putih kekeruhan, maka itu adalah mani. Mani. Dia kalau tengok tiang keluar mani tak, dia tak akan macam tu. Maksudnya dia dalam keadaan yang bernafsu. Saja-saja duk makan elok ya, keluar mani dah, tu bukan mani. Tu ayat lain. Maksudnya yang kedua ayat wadi. Bukan wadi nak, wadi lah, ayat wadi. Ayat wadi ni maksudnya adalah mereka yang melakukan kerja yang berat. Dia sedang pikul bebanan, ataupun dia melakukan tugasan yang berat. Contoh berjalan pun kadang-kadang berat. Jalan ke kuliah jauh, balik pimai letih dalam keadaan yang penat. Tiba-tiba tengok apa air melekit-lekit. Air yang melekit-lekit itu, dan sehingga lekat di seluar kita dan seumpamanya rasa sejuk je, pedih ni. Itu bukan air mazi dan bukan air mani. Dia al-wadi adalah ketika mana kita letih ataupun kita melakukan kerja yang keras sedikit berbanding dengan hari biasa. Ni dia peringkat umur macam ni memang selalu lah. Peringkat umur 20-an, 18, dia selalu. Air mazi pun ialah bagi mereka yang dalam keadaan yang dalam keseronokan. Minda orang muda ni dia macam tu. Dia fikir kalau aku kahwin syok ni, nampak? Maksudnya dia benda itu orang panggil ayat mazi ni ayat orang galak. Dia galak tu menyebabkan dia akan keluar sesuatu daripada kemaluan kita. Maka itu dinamakan air mazi, dan dia jernih dan putih, tetapi ia melekit. Dan ada pun satu lagi tu, tu ayat yang selalu kita buat keluar lah bila nak terkencing ke apa, tu lain cerita. Dia itu bukan perbincangan kita. Tapi setiap air yang keluar daripada kemaluan kita semua dikira najis kecuali air mani. Air mani. Dan air mani juga dia boleh keluar dalam keadaan kita letih. Sebab setelah mana keluar mani itu dia akan letih. Letih seolah-olah kita ni sedang selepas jogging 10 round padang yang besar. Tu letih. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah dia pernah menyebutkan dia melemahkan otak seseorang ni apabila dia senantiasa mengeluarkan mani dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau orang yang beronani lagilah, dia melambatkan otak dah, dalam masa yang sama melakukan benda yang haram. Kemudian kalau contoh bagi mereka yang senantiasa mengeluarkan air mani walaupun dengan cara yang halal, sebenarnya melemahkan otak. Sebab tu ada ulama yang dia tak kahwin, sebab memang meletihkan, dan dia boleh melambatkan sel-sel kita ni berfikir. Itu pandangan lah. Tapi ini adalah lumrah. Kita hidup manusia ni berpasangan, itu lumrah kehidupan kita. Jadi itu adalah lebih kurang berkenaan dengan perbezaan di antara air mani, air mazi dan air wadi. Wallahu a'lam bishawab.